Minyak dah panas, masukkan bawang yang kita blend tadi. Kemudian kita kacaukan dia sampai jadi macam ni. Dan macam ni saya letakkan satu sudu cili bubuk atau cili kita sama je. So korang gaul kan dia sampai dia jadi macam. Okay, dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni, saya letakkan sos. Kicap ni kekurang lah saya agak-agak je. So letakkan sos dalam kadang nak gelap letak sos kicap lebih. Macam tu lah. So korang gaul-gaul-gaulkan dia. Sampai jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Saya letakkan sedikit air bagi cabai dia masak sikit. Dan korang gaulkan lagi. Kemudian saya letakkan udang kecil. Korang lah option. Korang nak letak udang besar boleh, fish cake boleh. Kemudian saya letakkan cukup rasa sebagai perasa ini gaul. Gaul sampai jadi macam nak kering. Saya pun minta kotiau. Kemudian korang kacau sampai jadi macam ni. Korang boleh pecahkan telur. Serta segi telur ni korang akan letak dua pun boleh. Dia ke korang sendiri. And then saya tekan toge. And then kita kacau. And then dah siap. Resepi kotiau goreng simple bersih saya sedap sangat.